aku jumpa kids friendly cafe dekat Eco Majestic guys. Nama cafe ni Love Foodies. Cafe ni memang sesuai kalau korang nak bawa family, especially yang ada anak kecil. Environment dia pun modern, minimalis, estetik. Memang sedap mata memandang. Menu dia pun macam-macam ada. Antara yang aku try hari ni, nasi sambal bude. Rasa sambal dia tak pedas sangat. Ayam goreng dia pun juicy and crispy dekat bahagian luar. Kakak Epa aku kata nanti dia nak repeat lagi. Lepas tu ada juga creamy beef pasta. Rasa dia rich and creamy. Berbola daging dia pun sedap tau. Yang ni wife aku recommended. Fish and chip pun ada tau dekat sini. Ikan dia pun besar. And then bukan banyak tepung dia guys. Isi dia pun banyak. Cicah dengan dia punya tartar sauce tu memang padu. Untuk korang yang nak try menu Mediterranean, shashuka pun ada guys. Cuba korang tengok tu. Nampak sedap kan? Cicah pula roti dia dengan dia punya telur dengan chili oil dia pula guys. Tak cukup sepinggan. Kalau nak ringan-ringan, korang boleh try dia punya wrap grill. Portion ni kan, kalau nak makan 2 orang pun boleh sebenarnya. Sedap guys, korang kena try. Tapi kalau nak betul-betul share dengan geng ataupun family, korang boleh order mixed platter lamb plus toye. Yang ini boleh makan 2 ke 3 orang. Memang kenyang, puas hati. Untuk air pula, aku try strawberry rush yang fresh fruity, Blue Lagoon yang menyegarkan. Dan kalau korang coffee lover, wajib order caramel macchiato dia. Smooth and balance. Dessert pun jangan lupa guys. Yang aku order hari ni, peach straddle yang flaky, banana cloud pudding yang lembut dan manis, pavlova crunchy outside, soft inside, dan juga dia punya croffle ice cream. Aku paling suka dia punya croffle ice cream ni. So, kalau korang tengah cari pot makan yang family friendly, modern dan banyak pilihan menu yang best-best, korang wajib singgah ke Love Foodies Cafe Eco Majestic. Confirm repeat lagi nanti. Okay guys, selamat mencuba.